mujawazah, bil mujawazah itu berarti mujawazatu ila jihatil Makkah. Olehnya wa yajuzu nyulang kitab lain ila jihatil yumna au yusra. Wa yajuzu ila jihatil yumna au yusra. Lalu lanjut. Ya, lanjut. Nanti leh. Kita ada surat. Jadi munyo katanya tamu jawazah miqat kepada kon tawajuh ilal Makkah hana masalah. Nyan mukum lunduan di an. Dan yang kamu baginya nyu miqat. Nyu miqat. Yang penting abang tulis. Ya. Kan? Ka. Kaile. Babu kan? Saya banyak-banyak. Cumannya aneh cumanya. Bagaimana? Nhớ lần đại nhau mà cái đó, soi nằm mà cả nhân trâu soi nhau mình, sâu, buat si murid Makkah atau kan murid Makkah, yang bermaksud dengan ilal yumna usratul, Muridan nuskan. Yang bermaksud dengan yumna yusrahu. Yang bermaksud dengan yumna wa yusrahu. Puasanya Makkah atau kan Makkah? Ila. Kan mana yang tanya? Kan yang kena ibaratku wa yajuzu ila jihatil yumna. Yang kalau tanya, yang maksud yumna yusrahu puas Makkah atau kan Makkah? Kan Makkah miqat. Betul. Baik miqat. Kan Makkah. Artinya lagi urut geliwat dalam lam menuju Madinah. Ya betul. Ke menuju Kan Makkah. Ya. Nyan makna yumna, nyan makna yusra. Betul. Musallam ya. Makkah. Musallam. Jadi berarti kan murid ilal Makkah. Ya. Musallam. Murid pada tempat yang lain. Yang lain. Betul itu. Musallam. Nyan golong bertentangan dalam aradah dengan puan yang telah kaji kita nyok pegang. Golong. Ya, belum. Terima kasih. Berarti yang boleh elok yang bermenan nanti. Betul.